Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani turut kesal dengan tindakan segelintir pihak menggunakan kekerasan ke atas penjawat awam termasuk Ketua Polis Daerah Dang Wangi. Ketika mengupas isu berkenaan, beliau bagaimanapun menegaskan keperluan pemaju Kampung Sungai Baru membina perumahan yang mampu dibeli oleh orang Melayu. Ini memandangkan tanah itu adalah hak milik kaum berkenaan yang dianugerahkan kepada mereka berzaman dahulu. Kerana Kampung Baru ini adalah tanah yang telah diberi waktu zaman British lagi oleh Sultan Selangor pada ketika itu untuk orang Melayu. Tetapi kalau nak bagi kepada orang Melayu, kalau you buat rumah yang orang Melayu tak mampu nak beli, maka itu ada jadi masalah. Ujarnya isu berkenaan telah berpanjangan akibat kegagalan kerajaan terdahulu memastikan kepentingan penduduk di situ dilindungi daripada agenda sempit pemaju. Saya sudah memperjuangkan perkara ini sehingga saya kalah pada satu ketika pada PR14. Pada ketika itu tidak ada seorang pun penduduk di situ dipindahkan. Tapi malangnya apabila kerajaan terdahulu mengambil alih kawasan ini, tidak ada di kalangan mereka yang melihat isu pengusiran penduduk-penduduk di situ beramai-ramai oleh pemaju. Datuk Seri Johari berkata, pemaju jelas membelakangkan kepentingan Melayu dalam kegairahan mengaut keuntungan. Malah pemaju menggunakan atap pengambilan secara paksa kepada mereka-mereka yang tidak bersetuju keluar daripada kawasan tersebut. Akhirnya kita sudah sampai di peringkat di mana ada 14 rumah lagi tak mau keluar walaupun pampasan telah diberi. Inilah jadi dia. Kerana pemaju tidak bertanggungjawab melihat kepentingan orang Melayu secara keseluruhan di tanah Kampung Baru yang memang untuk orang Melayu. Ditanya apakah penyelesaian terbaik untuk memastikan hak dan kepentingan Melayu dijamin dalam pembangunan semula Kampung Sungai Baru, ini jawapan Datuk Seri Johari. Saya juga akan cuba berjumpa dengan Menteri Wilayah dan juga kalau boleh saya nak jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti juga apabila saya nak memastikan bahawa kawasan ini apabila dibangunkan balik oleh kerana sejarah tanah ini adalah tanah Melayu di Kampung Baru ini, maka hanya orang Melayu saja boleh beli produk ni daripada developer. Kalau katakan tak ada orang Melayu nak beli, dia kena tunggulah sampai orang Melayu dapat beli.